Hai rakan-rakan pelajar sekalian. Okey, cuba jujur dengan saya. Pernah tak anda berhempas pulas berminggu-minggu siapkan draft bab 1 laporan penyelidikan anda, tapi bila hantar je, terus ditolak mentah-mentah oleh penyelia? Percayalah, anda tak kesorangan. Ini masalah yang sangat universal kat universiti. Punca utamanya, penyejaran yang lemah atau dalam bahasa mudahnya, elemen kajian anda tak selari. Jadi, dalam kelas master kita hari ini, saya akan bertindak sebagai pensyarah peribadi anda dan kita akan bedah siasat masalah ni sama-sama. Kita akan pastikan bab 1 anda lepas ni kukuh, selari dan penyelia anda tak ada alasan nak tolak draft tu lagi. Untuk sesi hari ini, kita ada 6 fokus utama. Bermula dengan kenal pasti komponen asas bab 1, cara pilih kata kerja akademik, langkah bina penjajaran, contoh praktikal, kesilapan lazim yang wajib dielakkan dan kita akan tutup dengan senarai semak serta sedikit latihan. Kita terus masuk ke bahagian pertama iaitu komponen asas bab 1. Dalam apa jua cadangan penyelidikan, kita ada 3 gergasi yang memegang seluruh struktur kajian. Kalau 3 benda ni tak selari, runtuhlah kajian tu. Pertama sekali, semestinya objektif kajian. Anda boleh bayangkan objektif ni macam destinasi akhir dalam Waze atau Google Maps anda. Ia menyatakan dengan sangat tepat apa sebenarnya yang anda nak capai di penghujung hari dan ia mesti ditulis menggunakan kata kerja akademik yang kuat dan jelas. Ini penunjuk arah pertama yang akan dinilai oleh pemeriksa anda. Gergasi yang kedua pula ialah persoalan kajian. Bila kita dah ada destinasi dari objektif tadi, kita tukarkan pula ia menjadi bentuk soalan yang sangat spesifik. Persoalan inilah yang akan jadi kanta fokus anda masa nak kutip dan analisis data nanti. Kalau soalan anda berterabur atau kabur, data yang anda dapat pun akan ikut sama terumbang-ambing. Dan yang ketiga, hipotesis kajian. Ini pada asasnya adalah tekaan atau jangkaan terpelajar anda yang akan diuji secara statistik. Tapi, tolong dengar betul-betul ya sebab ramai yang keliru. Bukan semua kajian perlukan hipotesis. Ia biasanya eksklusif untuk kajian kuantitatif di mana kita nak menguji hubungan, pengaruh atau perbezaan. Kalau kajian anda cuma nak meneroka pengalaman orang, anda tak perlukan hipotesis pun. Okey, kita beralih ke bahagian kedua, pilihan kata kerja akademik. Anda nak tahu tak apa rahsia besar untuk buat objektif anda tu nampak profesional dan boleh diukur? Rahsianya ada pada kata kerja akademik yang anda pilih. Tujuan kajian anda sebenarnya yang akan tentukan kata kerja mana yang wajib digunakan. Contohnya, kalau matlamat anda cuma nak mengukur tahap sesuatu, gunakanlah kata kerja macam mengenal pasti atau menilai. Tapi, kalau cita-cita anda lebih besar dan nak menguji hubungan, anda kena beralih kepada kata kerja tahap tinggi macam menganalisis atau menguji. Kata kerja inilah yang akan tetapkan sedalam mana kajian anda nanti. Cuba perhatikan perbandingan ini. Bayangkan anda tulis untuk melihat kesan media sosial. Nampak macam okey kan? Tapi sebenarnya frasa ni sangat lemah. Macam mana kita nak ukur perbuatan melihat tu? Ia terlalu umum. Sekarang, bandingkan dengan ayat ini. Menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dan prestasi akademik. Nampak tak beza dia? Ayat ni jauh lebih kukuh, sangat spesifik dan paling penting, ia mudah diukur guna ujian statistik. Inilah standard penulisan yang penyelia anda cari-cari selama ni. Seterusnya, bahagian ketiga. Mari kita tengok apa langkah membina penjajaran tepat. Menyelaraskan ketiga-tiga komponen ni bukannya perlukan magic pun. Ia cuma proses mekanikal, langkah demi langkah. Mula-mula, wajib bina objektif kajian dahulu. Dah puas hati dengan objektif tu, langkah kedua, tukarkan ia bulat-bulat menjadi persoalan kajian. Dan akhirnya, barulah bina hipotesis jika ia bersesuaian dengan jenis kajian tu. Satu pesanan tegas saya, jangan sesekali cuba bina hipotesis kalau objektif anda pun masih belum muktamad. Nanti seluruh kerangka kajian anda akan hancur berderai. Dan ini bawa kita kepada satu peraturan emas yang memang wajib anda semua patuhi. Prinsip utamanya mudah saja. Satu objektif, satu persoalan. Nisbah satu yang sangat ketat ni akan pastikan perancangan anda kekal logik dan tak melalut entah ke mana-mana. Kalau anda ada 3 objektif, maknanya kena ada 3 persoalan kajian. Titik. Tak kurang, tak lebih. Kita masuk bahagian keempat. Contoh kajian pengaruh dan perbezaan. Mari kita tengok macam mana rupa penjajaran yang sempurna. Secara praktikalnya, cuba bayangkan kita buat satu kajian pengaruh
objektif kita adalah menguji pengaruh kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan pelanggan. Bila kita bawa objektif ni jadi persoalan, ia akan berbunyi adakah kualiti perkhidmatan mempengaruhi kepuasan pelanggan? Dan untuk hipotesis, kita ramalkan kualiti perkhidmatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Anda perasan tak apa yang berlaku? Susunan ayat dan pemboleh ubah dia kekal 100% identik. Tak ada pun kita pandai-pandai masukkan perkataan sinonim lain. Konsistensi macam ni lah yang kita nak. Template structure yang sama juga terpakai kalau anda nak buat kajian yang menguji perbezaan. Katakanlah objektif anda adalah untuk membandingkan tahap kepuasan berdasarkan jantina. Persoalan kajian akan terus menanya sama ada terdapat perbezaan dan hipotesis pula meramalkan wujudnya perbezaan yang signifikan. Semua pemboleh ubah dikekalkan bentuknya. Kalau begini cara anda susun, pasti penyeli anda akan senyum je masa menanda. Okey, sekarang bahagian kelima, beri perhatian lebih sikit kat sini sebab ini adalah kesilapan lazim penulisan objektif yang selalu sangat berlaku. Di sinilah bermulanya episod duka bagi ramai pelajar. Pernah dengar tentang sindrom pemboleh ubah ajaib? Bayangkan objektif anda dengan jelas, kata nak kaji hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Tapi, bila baca hipotesis di bawahnya, tiba-tiba muncul pemboleh ubah harga produk dan kesetiaan pelanggan. Dari alam mana datangnya harga produk ni? Anda sama sekali tak boleh perkenalkan pemboleh ubah baharu secara tiba-tiba macam silap mata. Apa yang ada dalam objektif, itulah sahaja yang dibenarkan wujud dalam persoalan dan hipotesis. Mari kita imbas laju-laju senarai kesilapan popular ni. Pertama, persoalan yang langsung tak sepadan dengan objektif. Kedua, memaksa semua objektif supaya ada hipotesis. Tolong ingat ya, kalau objektif tu cuma bersifat deskriptif macam mengenal pasti tahap, anda tidak perlukan hipotesis. Ketiga, suka sangat tukar-tukar istilah. Sekejap guna kepuasan kerja, ayat bawah sikit guna kegembiraan pekerja. Jangan buat macam tu. Dan yang keempat, terlalu tamak objektif. Untuk peringkat sarjana muda, letak 2 hingga 4 objektif dah lebih daripada cukup. Tolonglah, jangan rajin sangat buat sampai 8 objektif. Okey, kita dah tiba di bahagian terakhir, senarai semak dan latihan. Sebelum anda bergegas hantar draft bab 1 kepada penyelia, jadikan senarai ini sebagai audit wajib terakhir anda. Tanya diri anda 4 soalan mudah ni. Adakah objektif saya dah cukup jelas? Adakah kata kerja yang saya pilih sesuai dengan jenis kajian? Adakah setiap objektif mempunyai soalan yang sepadan satu lawan satu? Dan adakah hipotesis saya logik dan boleh diuji secara statistik? Kalau semua jawapannya ya, maka anda memang dah bersedia untuk hantar. Mari kita uji sikit ketajaman mata anda. Cuba dengar betul-betul penjajaran ni. Objektif dia, mengenal pasti tahap penggunaan media sosial pelajar. Persoalan dia pula, adakah motivasi belajar mempengaruhi prestasi akademik? Hipotesisnya, terdapat hubungan antara literasi kewangan dan tingkah laku simpanan. Okey, saya beri anda 3 saat. 1, 2, 3. Boleh nampak tak apa bencana yang sedang berlaku kat sini? Kalau anda jawab semuanya berterabuk, anda memang bijak. Mula-mula cerita pasal media sosial, tiba-tiba soalan masuk bab motivasi, lepas tu hipotesis melalut ke literasi kewangan. Ini memang contoh terbaik macam mana nak buat penyelia anda marah. Sepatutnya, kalau objektif tentang tahap media sosial, persoalan pun mestilah tentang tahap media sosial. Dan yang paling penting, kajian nak tahu tahap macam ni, langsung tak perlukan hipotesis. Mudah kan? Kesimpulannya kawan-kawan, objektif, persoalan dan hipotesis ni menentukan hala tuju kajian anda. Ketiga-tiganya perlu dan wajib ditulis secara selari, konsisten dan saling menyokong. Sekarang, lepas dah dengar semua penerangan tadi, balik dan tengok semula draft bab 1 anda. Adakah ia dah cukup selari? Adakah kajian anda ni bakal menyumbang sesuatu yang bermakna? Atau sekadar jadi satu lagi draft berserabut yang kena tolak? Kuasai seni penjajaran ini dan saya yakin kajian anda akan jadi satu naskah yang mantap. Terus cemerlang dan selamat mengkaji.